Sejak sedekat yang lalu, Pulau Pinang dan China telah menjalinkan kerjasama ekonomi jangka panjang bagi memperkukuh ekosistem perindustrian negeri, dan selama itu juga sejumlah hampir 16 bilion ringgit pelaburan telah berjaya ditarik dan dicatatkan. Memetik laporan bernama, Ketua Menteri Pulau Pinang Chow Kon Yeow memberitahu pada tahun 2025 sebanyak 4.2 bilion ringgit pelaburan dalam sektor pembuatan dari China telah pun diluluskan, melibatkan lebih 80 syarikat yang beroperasi termasuk dua pelabur utamanya iaitu Guangdong Tianyu Semiconductor dan TF AMD Microelectronics. Menyaksikan Pulau Pinang kekal sebagai penyumbang terbesar kepada perdagangan Malaysia-China dalam tempoh Januari hingga November 2025. Kebanyakan ekspornya terdiri daripada produk elektrik dan elektronik yang meletakkan Pulau Pinang sebagai hub pembuatan dan teknologi utama dalam rantaian bekalan global. Ketua Menteri turut memaklumkan hubungan dua hala ini akan terus dipelihara dan ditambah baik bagi menyokong aliran masuk pelaburan dengan merujuk kepada pelancaran penerbangan secara terus dari Guangzhou ke Pulau Pinang dan perjanjian pengecualian visa China-Malaysia.